Okay guys, sambung lagi. Ramai juga yang tanya kita, satu malam kalau buat homestay kat Cameron ni berapa boleh sewakan? Jom, saya tunjuk example yang hotel punya. Guys, ini satu bilik tidur, dia sewa berapa? Tengok tu. Ini adalah satu bilik tidur dengan satu single bed, dia sewa berapa tu? Nampak? Yang ni kalau satu queen bed dengan satu single bed, berapa disewakan? Ini kalau dua queen bed, berapa disewakan? Ini kalau dua bilik, dua bilik berapa disewakan? Ini kalau dua bilik dan satu living room, besar sikit lah, berapa disewakan? Ini kalau dua bilik siap dengan dining area apa semua, tengok berapa disewakan. Kalau 3 bedroom, just nak share dengan you all semua lah. So bila main homestay ni, dia ada 3 kategori price. Yang pertama adalah harga masa normal season. Normal maksudnya bukan cuti, bukan public holiday lah. Yang kedua adalah harga weekend. Of course lagi tinggi daripada harga normal punya. And then last kali adalah harga masa peak season, masa holiday. Ada di 3 harga yang berbeza. Jadi kalau katalah you invest yang 2 bilik ni dengan harga macam ni, agak-agak boleh sewa berapa pada tahun 2029? Harga yang anda tengok tadi tu, itu harga untuk bilik sahaja tu, satu malam. Yang ni dia bagi boleh stay, boleh enjoy dengan facility apa semua. So nak follow harga yang tu ke ataupun lagi up?